Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya muliakan Al-Fadhil Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Nazir dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, sahabat-sahabat yang saya kasihi lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah saya tak ambil masa yang lama sangat. Lama sangat-sangat tu. Kena pegang kat sangat tu, InsyaAllah. Cuma sedikit peringatan untuk diri saya dan kita bersama. Ramadan semakin hari semakin di penghujung. Kita dah nak memasuki fasa yang terakhir di dalam bulan Ramadan. Jadi saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semua bahawa apakah yang kita mahukan daripada Ramadan. Kita kena tanya diri kita semua apa yang kita nak daripada Ramadan yang Allah beri kesempatan kepada kita untuk berada pada tahun ini. Berkemungkinan besar Ramadan pada tahun akan datang, kemungkinan besar kita mungkin Allah tak izinkan. Mungkin. Saya tak doa, tapi saya ingatkan. Sebab mati ni pasti kita tak tahu bila kita nak mati. Kita tak tahu kita boleh untuk sampai ke Ramadan pada tahun akan datang ataupun tidak. Jadi gunakanlah kesempatan Ramadan yang Allah izinkan kita berada sekarang ni untuk menjadikan Ramadan ini lebih bermakna dalam diri kita, kehidupan kita dunia dan akhirat. Jadi persoalan yang saya ajukan tadi, apa yang kita nak daripada Ramadan? Yang pertamanya, dengan Ramadan ni kita nak ialah pengampunan. Yang ni matlamat yang paling besar dengan Ramadan. Sebab Ramadan ni bulan keampunan. Kalau bulan keampunan kita tak dapat pengampunan, teruk sangat kita. Jadi matlamat yang paling besar sekali yang kita kena pastikan untuk kita dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, mestilah kita menjalani Ramadan seperti mana yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ataupun salafus salih. Ramadan kita mesti kita jalani sebagaimana mereka. Macam mana kita nak jalani Ramadan seumpama Nabi SAW dan para sahabat ataupun awliya ataupun salafus salih? Yang pertamanya mestilah berlandaskan apa yang Nabi sebut. Apabila datangnya Ramadan, kita kena melaluinya dengan penuh keimanan. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Kita kena jalani kehidupan ataupun kita jalani Ramadan ni di siang hari sebagaimana yang dijalani oleh Nabi dan para sahabat. Kita kena baca sirah Nabi SAW. Bila bulan Ramadan, Nabi buat apa? Para sahabat buat apa? Bukan setakat duduk saja di depan TV. Memang zaman Nabi tak ada TV. Zaman Nabi pun tak ada radio. Zaman Nabi tak ada TikTok. Zaman Nabi tak ada internet, kan? Jadi kita ni lagi mencabar lah. Dugaan dan ujian kita lagi mencabar. Kita nak kena elak diri kita daripada terjebak dengan perkara-perkara itu. Duduk depan TV 2, 3, 4 jam, 5, 6 jam, menghabiskan musalsal ataupun itu bahasa Arab. Bahasa Melayu dia drama. Kalau bahasa Indon dia sinetron. Betul tak betul lah. Kan habis drama sambung drama lain, habis drama ni sambung drama ni. Quran tak baca. Malam
Malam pula Nabi kata man qama, tadi man shoma. Ni malam Nabi kata man qama Ramadan. Malam hari Nabi kata siapa yang mendirikan malam ataupun menghidupkan malam di dalam bulan Ramadan, imanan, juga dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan pengharapan kepada Allah untuk mendapat pengampunan, ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Jadi kita kena jalani kehidupan kita dalam bulan Ramadan ni seperti mana yang dijalani oleh Nabi dan para sahabat. Siang hari kita berpuasa mengikut apa yang Nabi puasa. Nabi berpuasa bukan sekadar tak makan dan tak minum, bukan sekadar tidak bersama dengan isteri. Nabi juga menghabiskan masa siangnya, kalau ada perintah daripada Allah, keluar pergi berperang. Kalau tak ada perintah daripada Allah, Nabi baca Quran. Nabi bertemu dengan Jibril. Nabi bertadarus bersama dengan Jibril, berjuzuk-juzuk sehari Nabi baca dengan Jibril alaihissalam. Malam hari pula Nabi menghidupkan malam. Kan Nabi semayang sunat banyak, tarawih, witir, Nabi semayang. Kan? Jadi kita nak kena buat apa? Kita pun nak kena buat macam Nabi juga. Habiskan hari siang kita dengan banyakkan membaca Quran. Kalau pergi kerja, kerjalah. Pergi kerja, kalau ada masa terluang, selipkan dengan baca Quran. Balik rumah, kan, pastikan kita banyak membaca Al-Quran. Malam hari datang tarawih dan selesaikan sehingga witir. Zaman kita sekarang ni, tarawih dan witir tak sampai pukul 11. Pukul 10.30 tak sampai rasanya. Kalau 20, kalau Masjid Seri Tiram buat 20 kan, kalau malam tak ada tazkirah, habis pukul berapa? 10.30 kan? Tak lebih 10.30 kan? Tak lebih 10.30. Nabi dan para sahabat beribadat di malam hari sampai pukul 12, sampai pukul 1, 2 pagi. Lepas tu tidur sekejap, tidur pula di masjid dalam keadaan mengiring, tak bawa toto, tak bawa bantai. Sebab nak bagi cepat jaga, nak bangun pula di tengah malam. Itu para sahabat menjalani Ramadan. Lagi-lagi di penghujung Ramadan, Nabi dan para sahabat tak balik rumah, tak menggauli isteri, tidak bersembang dengan isteri, duduk di masjid. Isteri pun tak boleh kata suamiku sombong, ujung-ujung Ramadan ni tak boleh kata. Sebab itu amalan Nabi SAW. Kerana kita nak mencapai apa yang Nabi capai, iaitulah pengampunan daripada Allah SWT. Jadi start pada malam ni, saya harap diri saya dan kita semua tidak tinggal tarawih sampailah sehari sebelum raya. Boleh tak boleh tuan? Jangan tinggal tarawih walaupun satu malam ni, di penghujung Ramadan ni, jangan tinggal walaupun semalam. Dan jangan tinggal witir. Tu yang penting tu. Dia main 28, dia cabut balik. Rugi. Takut-takut dengan asbab itu, kan, kita elok-elok Allah nak bagi pengampunan, tu tak dapat. Rugi tuan-tuan. Jadi pastikan kita menghabiskan witir, kerana kalau kita ikut level witir dengan tarawih, mana lagi penting? Witir dengan tarawih mana lagi penting? Witir. Sebab witir ni Nabi nak jangan tinggal setiap malam sebelum tidur. Tarawih ni bulan puasa aja. Bukan maksud kata malam besok kita tak payah buat tarawih, kita buat witir dah. Sebab ustaz kata penting. Tak. Tarawih kena buat. Sebab tarawih ni hanya ada dalam bulan Ramadan. Tarawih tak boleh buat dalam bulan-bulan lain. Tarawih hanya buat dalam bulan Ramadan. Tapi witir kalau kita tinggal dalam bulan Ramadan ni, dia tak boleh nak melekat dengan darah daging. Keluar daripada bulan Ramadan, habis sembahyang Isyak, kita tak buat dah witir. Kalau di bulan-bulan lain. Tapi kalau kita boleh jadikan witir 30 hari dalam bulan Ramadan dengan niat untuk menjadi darah daging, melekat dalam diri kita, moga-moga keluar daripada Ramadan witir tadi melekat. Lepas sembahyang Isyak, kita sembahyang ba'diyah, lepas tu kita sembahyang witir sebelum kita balik rumah. Ataupun selepas kita baca Al-Mu, kita bangun pula sembahyang ba'diyah, lepas tu kita witir 3 rakaat sebelum balik rumah. Kalau balik rumah ni payahlah nak buat. Dengan wuduk dah habis dah, duk nampak bantai dengan tilam saja, kan, takut tak jadi. Maka sebelum balik tu siap-siap selesaikan witir. Itu perkara pertama untuk kita mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi misi yang paling besar untuk Ramadan ni yang Allah beri kepada kita ni,
Matlamat dan misi yang utama ialah mendapat pengampunan daripada Allah. Kita kena pastikan kita boleh dapat pengampunan daripada Allah SWT. Nak dapat pengampunan daripada Allah, mesti menjalani Ramadan seperti mana yang dijalani oleh Nabi dan para sahabat dan juga salafus soleh. Yang kedua, daripada Ramadan ni, apa yang kita nak daripada Ramadan? Ialah sebagaimana yang Allah kehendaki pada ayat yang memerintahkan kita untuk berpuasa, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah nak tu. Allah nak kita jadi hamba yang bertakwa. Hamba yang bertakwa ni kehidupan mereka tidak sama sebagaimana Muslim. Orang yang bertakwa kehidupan mereka tak sama dengan orang Islam. Yang tu pun dah beza. Lagi-lagilah orang yang bertakwa kalau kita nak bandingkan dengan orang bukan Islam. Orang Islam mesti berbeza kehidupannya dengan orang bukan Islam. Orang yang bertakwa dia berbeza kehidupan dia dengan orang yang Islam. Sebab orang Islam belum tentu bertakwa. Orang bertakwa pasti Islam. Maka daripada Ramadan ni Allah nak kita jadi hamba yang bertakwa. Bertakwa ni maksudnya apa dia? Takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Takut pada Allah ni bukan kita semakin jauh. Macam kita takut dekat makhluk. Kita takut dekat hantu. Kita takut dekat rimau. Kita takut dekat singa. Kalau dengar suara singa pun kita menjauh. Kan? Dengar suara. Ataupun kalau pokok kalau kita ni pokok besar tak, tepi jalan tak berani lalu. Sebab apa? Takut. Orang kata keras. Memang keras, pokok tu besar. Pokok situ lalu keras kan, memang keras. Pokok tu pokok kayu, keras. Maka kita menjauh daripada kawasan tu. Kita menjauh apabila mendengar bunyi rimau, bunyi singa. Itu kita takut dekat makhluk. Takut dekat Allah tak sama macam takut kepada makhluk. Takut kepada Allah bukan menjauh. Takut kepada Allah semakin dekat. Semakin dekat dengan Allah Ta'ala ni bermakna kita bawa diri kita semakin dekat pada Allah. Contohnya apa dia? Allah ada di mana? Ni masjid kita panggil dia rumah Allah. Nabi panggilnya rumah Allah. Dan Allah sendiri mengakui dan mengiktiraf masjid itu sebagai rumah Allah. Rumah aku, kata Allah. Maka kalau kita nak dekat dengan Allah, kita kena rajin pergi masjid. Lama duduk di masjid. Mana lagi kita lama? Duduk di rumah ke? Duduk di kedai ke? Duduk di masjid lagi lama? Duduk di rumah kita sendiri lama ke? Ataupun campak lagi duduk di kedai pula? Saat lagi habis dah lah more di masjid, sambung pula more di kedai. Lamanya kita di luar. Lamanya kita duduk di kedai berbanding kita duduk untuk solat tarawih ataupun solat witir. Maka itu tidak dinamakan jalan orang yang bertakwa. Jalan orang yang bertakwa ni dia berusaha bawa diri dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi-lagi kita ni dah umur 40 ke atas ni, ayah-ayah, ibu-ibu sekalian. Saya pun dah 40 lebih dah. 40 ke atas ni, ghalibnya, bahasa Arab dia panggil ghalib, kebiasaannya dah nak mati lah. Dah nak mati dah. Tunggu nak mati lah. Walaupun ada nak hidup lagi 10 tahun, 20 tahun, tapi kira dekat nak mati lah. Bila dekat nak mati ni tuan-tuan, apa benda yang kita nak bawa selepas mati ialah perkara yang Allah suruh dan tinggalkan perkara yang Allah larang. Itu saja. Hak lain kita tak boleh pulun dah. Hak lain kita tak boleh pulun dah. Kalau kita nak pulun jugalah, nak kena pergi cari ikan haruan bujuk pula, ikan kelah lah, ikan apa lagi? Oi, pergi keluar pula. Sedangkan hal kita semayang qada tak habis lagi, Quran baca tak pandai lagi, Quran tak baca hari-hari lagi. Maknanya benda tu kena buang dah. Benda tu sebelum 20, 25 tu kena tinggal dah. Naik 40, 50, lagi-lagi kena tinggal tuan-tuan. Kita kena pastikan masa kita hanya kita utamakan pada perkara yang membawa keuntungan akhirat saja. Itu kehidupan orang yang bertakwa. Dan yang ketiga kita nak daripada Ramadan ini ialah tuan-tuan muslimin muslimat, tak lain dan tak bukan, sebab dia tak ada dalam bulan lain,
kita nak ialah Lailatul Qadar. Betul tak betul? Siapa yang tak mau Lailatul Qadar angkat tangan? Oh, semua mau. Semua kita nak Lailatul Qadar. Dia tak ada dalam bulan lain tuan-tuan. Dia tak ada dalam bulan Syawal. Dia tak ada bulan Zulhijjah, bulan haji kan. Bulan haji ni 3 bulan. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. 3 bulan ni bulan haji. Pun tak ada Lailatul Qadar. Kemuncak segala ibadah ialah haji. Pun tak ada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar hanya ada dalam bulan Ramadan. Dan adanya dalam bulan Ramadan dia tu di penghujung Ramadan. Dia bukan awal. Kita tuan-tuan, tak tahulah, saya cerita pengalaman lah. Bukan pengalaman saya, pengalaman yang saya tengok. Kalau hujung-hujung ni, masyarakat Melayu kita, kalau hujung-hujung Ramadan ni, masjid semakin kurang. Betul tak betul? Berbanding awal Ramadan. Betul tuan-tuan? Saya sempat berpuasa 2 hari di Kedah. Balik saat puasa dengan mak. Ramai. Masjid saya tu di Padang Serai tu, yang tu masjid paling top lah. Sebelum naiknya Bushra dengan Madat. Sebelum tu. Masjid An-Najah, Padang Serai. Ramai orang. Sebelum naik masjid baru, masjid tu sangat terkenal lah. Zakat dia paling tinggi dalam negeri Kedah. Ramai orang. 2 hari saya di sana. Satu malam saya bertugas sebagai imam. Malam yang kedua saya bertugas sebagai pentazkirah. Ramai orang. Dan balik mai hari yang kedua tu, balik mai ke Tanjung Karang. Ramai. Kan? Dan duk atok lah setiap malam Masjid Nur Surau ni, Masjid Surau ni. Sampailah malam ni ke Masjid Seri Tiram. Saya tak sempatlah tengok di awal Ramadan. Tapi tuan-tuan boleh mengesahkan, lebih ramai masyarakat kita di awal Ramadan berbanding malam ni. Betul tak tuan-tuan? Semakin kurang. Di mana-mana pun. Tuan-tuan, kalau betul-betul kita ni umat Nabi, hamba Allah yang nak betul Lailatul Qadar, kita takkan tinggal masjid-masjid. Kita takkan tinggal. Kerana apa? Lailatul Qadar hanya akan dianugerahkan kepada mereka yang menghidupkan siang dan malam Ramadan. Ni, Nabi bagi tahu. Para ulama mengesahkan benda ni, bagi tahu kepada kita, Lailatul Qadar Allah akan anugerahkan kepada mereka yang menghidupkan siang dan malam Ramadan saja di hujung Ramadan. Mereka akan dapat, Allah akan beri. Walaupun tanpa sedar, tetapi Allah bila mana kalau malam tu kita beribadat, kita tak sedar pun kata kita dapat Lailatul Qadar. Di akhirat nanti Allah bagi tahu kata, aku telah anugerahkan kepada kamu Lailatul Qadar pada tahun 2026 1447. Allah bagi tahu. Nah, pahala kamu yang aku janjikan kepada kamu, betul kamu beribadat. Kita dapat. Banyak tuan-tuan, 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kan? Apa dia Lailatul wa ma adraka ma Lailatul Qadr? Kamu bertanya apakah dia malam Lailatul Qadar? Allah jawab, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu apabila kamu beribadat, aku akan mengganjarinya seumpama kamu beribadat 1000 bulan. Semua kita tahu dah. Semua orang tahu dah. Pilah tanya. Malam Lailatul Qadar apa dia kelebihannya? Oi, 1000 bulan, 1000 bulan, 1000 bulan. Tapi masjid tak pergi. Dia duduk kira pasang pelita di laman rumah lah. Yang tu tak penting. Yang tu kalau hang nak pasang juga, pasanglah siang sebelum buka puasa tu. Bini hang duk buat atok juadah nak buka puasa, hang bukan duk buat apa pun, hang mailah pasang pelita waktu tu. Jangan gunakan waktu malam. Jangan mengganggu amal ibadat kita. Tambah-tambah di penghujung Ramadan. Orang Melayu dipanggil malam 7 liku. Tuan-tuan ingat tak malam 7 liku? La tak apa dah. Dulu malam 7 liku. Allah. Terang benerang laman rumah. Laman masjid sampai tak nampak. Duk main bunga api dengan cucu. Dia bagi alasan cucu lama tak balik sampai dia sanggup tinggal tarawih, sanggup tinggal witir. Rugi tuan-tuan. Ini ujian tuan-tuan. Cucu balik, menantu balik, anak balik nak raya. Itu ujian bagi kita. Jangan tinggal. Apa pun mai, jangan tinggal tuan-tuan tarawih dan witir selagi mana bukan malam raya. Malam raya dah tak ada dah tarawih. Tapi witir masih ada. Kan?
Malam raya dah tak ada dah tarawih. Kita mai sembahyang isyak malam raya, kita bertakbir, lepas tu sembahyang sat witir. Sebelum tu kita sebelum kita balik tu kita sembahyang witir sat, lepas tu baliklah nak cucuh mercun ke, nak main dengan cucu ke, berguling sampai subuh pun terpulanglah. Dan tu tak ada masalah apa dah. Tapi sebelum itu tuan-tuan, selagi mana belum malam raya, pastikan kita tidak meninggalkan tarawih dan kita tidak meninggalkan witir. Selain kita tidak mengabaikan sedekah dalam bulan Ramadan ni, selain kita tidak mengabaikan Al-Quran yang kita kena bacanya pada setiap hari, sebagaimana kita membaca WhatsApp, kita tengok TikTok, kita tengok Facebook, macam itulah kita kena tengok Quran setiap hari sepatutnya begitu. Barulah kita akan dianugerahkan Allah malam Lailatul Qadar. Jadi tuan-tuan, 3 perkara yang saya ingatkan kepada diri saya dan kita bersama, dengan apa kita nak dengan Ramadan ni yang Allah beri anugerah kepada kita untuk berada dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Kita tak tahu Ramadan akan datang kita akan dapat lagi ataupun tak dapat. Jadi pastikan saqi baki yang ada Ramadan ini kita gunakan sebaik mungkin, kudrat yang masih ada, kesihatan yang masih ada, untuk mengejar Lailatul Qadar dengan kita menghidupkan malam-malam yang terakhir dalam bulan Ramadan ini, insya-Allah. Boleh tak tuan-tuan? Malam ni nak tengok malam ni. Lepas habis witir, lepas habis tarawih tengok balik ke tak balik? Malam ni jangan balik Habis tarawih jangan balik. Kan malam ni kita buat 8 saja, kita tak buat 20. Lainlah kalau malam tak ada tazkirah buat 20. Tuan-tuan buat 8. Saya tak kata tuan-tuan kena buat juga 20. Tak semestinya tuan-tuan nak buat 20. Tapi pastikan tuan-tuan sebelum tuan-tuan balik, setelah selesai 8 tu, selesaikan dahulu witir. Tu maksud saya. Malam ni tak ada sampai 20. Maknanya malam ni habis 8 terus nak buat witir ni. Kalau balik juga tak tahu nak abang lah. Memang kamu nak melarikan diri daripada witir. Hak 20 tu saya kata apa? 20 tu okey, nak buat 8 boleh, tetapi pastikan buat dulu witir. Kalau nak balik buat di rumah, bohong balik rumah bohong, tak boleh buat dia duk nampak tu ayam hak tadi baki ada atas meja, dia duk nampak apa lagi, pakai tak buat gitu tuan-tuan. Jadi sebelum balik pastikan buat dulu witir. Kerana Nabi SAW ingatkan kepada kita, witir ni jangan tinggal. Sebelum kamu tidur, pastikan selesaikan dulu witir sebelum baca selain daripada kita baca Al-Mulk. Dan Nabi juga ingatkan jangan tinggal witir. InsyaAllah malam ni setelah selesai tarawih, jangan balik, kita terus dengan witir. Dan bukan untuk malam ni saja, seterusnya sehinggalah sehari sebelum hari raya, insya-Allah. Jadi malam ni saya akan baca pendek-pendek tuan-tuan. Pendek-pendek saja. Tuan-tuan jangan risau. Saya rasa 10 suku pun tak lepas lah. Tak melebihi 10 suku, insya-Allah. Kan kita baca pendek-pendek saja, 1 ayat 2 ayat saja. Kan moga kita selesa. Dan saya akan bagi ruang kepada tuan-tuan untuk membaca doa iftitah. Dan juga saya memberi ruang kepada tuan-tuan untuk membaca tahiyat sampai habis. Saya mungkin bukan macam Tok Imam lain kot. Tok Imam lain mereka tak baca dah doa iftitah. Kan Tok Imam lain mungkin baca tahiyat, dia baca macam tahiyat awal saja. Saya akan baca doa iftitah dan saya akan baca tahiyat awal sampai habis, bagi kita tenang semayang dengan relax, tenang saja. Sikit lewat pun insya-Allah tak lebih 10 suku. Confirmnya tak lebih 10.5. Macam tu, insya-Allah. Jadi sekadar tu untuk malam ni. Saya mengambil kesempatan ni, mungkin kita tidak akan bertemu lagi sehinggalah sampai hari raya. Maka saya mengucapkan, boleh cikgu? Saya ucapkan awal sikit lah. Mohon dengan izin, dia macam dalam Dewan Rakyat kan. Mohon dengan izin saya mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Saya pun akan berhari raya di negeri Kedah. Saya akan berkhutbah raya juga di negeri Kedah. Jadi mungkin tak jumpa dah sampai hari raya. Jadi saya ucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin. Kullu am wa antum wa alf bi khair insya-Allah. Dan moga Allah memberi pengampunan kepada kita, supaya kita kena berusaha supaya kita keluar daripada golongan yang dicelakakan oleh Jibril alaihissalam. Kan hadis Nabi yang saya sebut sebelum ni, saya rasa Jibril alaihissalam kata apa? Celakalah seseorang yang apabila Allah temukan dia dengan Ramadan sampai habis Ramadan,
tidak diampunkan dosanya. Jibril kata celakalah, kan? Nabi kata apa? Nabi kata amin. Maknanya Nabi setuju Jibril mencelakakan orang yang bulan pengampunan, sepatutnya dia masuk dalam bulan keampunan tu, dia mendapat pengampunan, tiba-tiba tak dapat, teruk sungguh, maka celaka. Jibril kata, Nabi kata amin. Wal-iyazubillah, moga-moga kita tidak termasuk dalam golongan yang dicelakakan oleh Jibril ni. Maka usahalah tuan-tuan, bersungguh-sungguh, all out di penghujung Ramadan ni, supaya kita dapat menjadi umat Nabi yang mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekadar itu, yang baik datang daripada Allah, yang tak baik semuanya datang daripada kelemahan dan kekurangan ilmu yang ada pada saya. Minta ampun pada Allah, minta maaf pada semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.